Bila berhenti kedai nak makan, banyak orang tengok menu. Oh, ni sedap ni, ni sedap ni, ni sedap ni. Sebelum tengok menu, tengok orang tu. Tengok hak serve tu, dia pakai macam mana. Kalau dia sendiri pun pakai lebih kurang je. Perempuan pakai tangan sekerat je pun. Lepas tu tak pakai tudung elok, pakai sekuk kepala je. Terus makan cadangan saya. Dia sendiri pun tak lepas lagi hukum hakam terhadap dia. Lepas tu dia masak macam mana. Kadang-kadang yang makan tu ustaz, kadang-kadang yang makan tu hafiz Quran. Mungkin tak sampai ke makan dia panggil makam warok. Ya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi yang penting ialah termasuk makan yang halal, tengok orang yang menyediakan makanan tu macam mana.